Kat situ aku start fikir macam-macam idea. Macam-macam. Sebab aku dalam masa tu dalam pasal tekanan juga, tekanan kewangan. So aku terdesak untuk dapatkan kewangan, mendapatkan duit. Jadi aku buat start dengan, aku tak ingat sama ada aku start buat design, aku start buat design first. Second aku start buat baju. So aku akan adu baju. So persatuan-persatuan ni akan memerlukan baju. Ada beberapa persatuan. So kat situ aku akan collect order, aku akan buat design. So aku tak banyak lah buat design. Aku just ambil order, dia orang sediakan design dan dia orang order dekat aku. So aku start kat situ. Dan selepas tu aku buat baju persatuan, tak banyak lah, sikit. And then aku buat aku buat aku buat satu lanyard, aku buka order lanyard, aku buat design sendiri. Tapi aku tiru design lah, terus terang aku ambil lanyard aku daripada Google, and then aku copy design, aku recreate balik design tu, and then aku buka order. So alhamdulillah untuk design tu saja aku sekali buat, aku boleh dapat sales dalam 4,000 lebih. So keuntungan masa tu dalam 30% atau 40%, aku tak ingat.